Kat sini ni wire fan kipas Wire fan kipas kita cari tempat yang sesuai lah untuk lalukan dia. Okey. Aku tak nak lalukan sini sebab apa, takut nanti nak buat tebur ke. Terjojol nanti sangkut wire, kita cari tempat lain lah. Mana tahu rezeki kan kita nak buat bolt on tebur, kita tak tahu lagi. Jadi sekarang ni kita lalukan celah ni lah. Okey. Lalukan celah sini. Nampaknya kat sini dia berbahaya Dia takut berlaga Jadi sekarang kita kena balutkan lebih lah sertip ni. Kita sertipkan dia. Takut dia berlaga, tapi takut wire putus. Kita sertipkan dia. Kat bang. Wire ni kita dah balut. Okey, kita masukkan saja di sini. Okey, bagi smart-smart sikit lah bagi handsome sikit lah. Okey. Lepas tu kita cocok balik lah. Kita try cocok balik lah apa wire fan motor ni kat sini. Okey, cun. Okey, wire pun cun. Okey, jadi kita sambungkan balik wire untuk kita lalukan bawah ni lah. Okey. Masukkan dia lalu bawah ni. Okey, lepas ni kita buat jalan alternator pula. Jadi sekarang kita lalukan depan sini. Okey. Lalukan depan. Kerjanya leceh sikit lah. Kita kena alon-alon lah. Orang Jawa cakap alon-alon lah. Alon-alon tu maknanya perlahan-perlahan lah. Santai-santai lah. Okey, kita tarik di sini. Okey, cun dari sini ngam Lepas tu kita tarik lah wire alternator ni. Ni dulu ni aku akan betak ni takut dia terjuntai. Jadi sekarang ni kita boleh potong lah. Lalukan bawah sini lah. Cuba Bismillahirrahmanirrahim. Tak lepas. Alamak, tak lepas. Jadinya ekor ni kita kena selak sikit lah. Dia ada guna skru 10 kat situ Jadi kita kena selak. Kena selak lah dia. Kita buka skru 10 kita kena buka. Kita nak bagi dia lalu bawah tu, kita kena buka sini. Okey, settle kat skru 10 ni. Tak satu tempat jangan pergi lupa Kita tarik sikit ekor punya kondenser ni ke atas. Lalu kena wire dia ke bawah ini, bagi dia lalu bawah ni lah. Bagi dia lalu bawah ni supaya semas sikit lah nanti.